Hai semua, pernah tak anda terfikir kenapa kita beli sesuatu barang? Adakah sebab produk tu bagus? Atau ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih mendalam yang berlaku dalam kepala kita? Hari ini, kita akan bedah siasat psikologi di sebalik setiap jualan. Saya yakin semua orang pernah lalui situasi ni kan. Tengah jalan-jalan, nampak barang, tak ada dalam perancangan pun. Tapi tiba-tiba, hati tu meronta-ronta, aku mesti dapatkan benda ni. Dorongan inilah yang kita nak kupas hari ni. Apa sebenarnya yang terjadi dalam otak kita masa tu? Ini mitos paling besar dalam dunia bisnes. Kita selalu fikir, produk aku ni kualiti tip-top, fungsi lagi hebat dari pesaing, confirm laku keras. Tapi, betul ke semudah tu? Realitinya, ia jauh lebih kompleks. Okey, sekarang kita masuk ke idea paling utama dalam perbincangan kita. Selama ni, kita ingat nilai itu ada pada produk. Tapi, cuba bayangkan, macam mana kalau saya cakap, nilai sebenar tu bukan pada produk. Sebaliknya, ia dicipta, dibentuk dan diletakkan sepenuhnya dalam minda pelanggan. Bila kita faham konsep ni, percayalah, cara kita tengok bisnes akan berubah 180 darjah. Tengok perbezaan yang sangat ketara ni. Sebelah kiri, cara fikir lama. Produk bagus, automatik, nilai tinggi. Simple. Tapi di sebelah kanan, itulah kebenarannya dari sudut psikologi. Nilai itu datang dari persepsi pelanggan. Maksudnya, bukan tentang apa produk tu, tapi tentang apa yang pelanggan rasakan pasal produk tu. Itu yang paling penting. Petikan ni merumuskan segalanya dengan begitu padat. Cuba fikirkan sejenak. Bila orang beli sebatang gincu mahal, adakah dia cuma beli campuran warna dan lilin? Tak. Dia sedang membeli perasaan yakin, perasaan cantik, perasaan hebat bila pakai gincu tu. Inilah dia, kuasa emosi dalam jualan. Okey, soalan seterusnya, macam mana jenama-jenama gergasi ni bina nilai dalam kepala kita? Sebenarnya, semuanya berbalik kepada 3 tonggak utama. Jom kita tengok satu persatu. Tonggak pertama adalah pasal persembahan, first impression kan? Fikirkan macam ni, kotak yang nampak mewah secara automatik buat kita rasa barang kat dalam tu mahal. Itu kuasa persepsi. Lepas tu cara ia diletakkan. Kopi biasa mungkin orang tak pandang, tapi kopi premium untuk minda yang kreatif, tiba-tiba ia jadi istimewa. Dan tentulah visual kat media sosial tu, itulah kedai pertama yang orang nampak. Kena nampak profesional. Seterusnya, tonggak kedua, pencetus emosi. Ini macam butang-butang psikologi yang sangat power. Bila kita dengar je ayat, stok terhad, otak kita terus menjerit. Alamak, kena beli sekarang sebelum habis. Inilah yang dipanggil FOMO, Fear of Missing Out. Sama juga dengan bonus. Hadiah percuma, walaupun kosnya sikit je, buat kita rasa pembelian tu satu deal yang bijak dan sangat berbaloi. Sebab jenama yang hebat, dia tak jual produk, dia jual perasaan. Dan tonggak yang terakhir, pengaruh sosial. Kita sebagai manusia, kita suka tengok apa yang orang lain buat. Bila nampak beratus-ratus review positif, kita terus rasa yakin, oh ramai dah cuba, mesti bagus ni. Lagi hebat bila kita nampak influencer atau selebriti yang kita minat guna produk tu. Secara automatik, kita rasa produk tu pun hebat. Macam auranya tu berjangkit pada produk tu. Cukup dengan teori. Sekarang, jom kita tengok bahagian paling best. Macam mana jenama-jenama gergasi dunia guna semua prinsip ni dalam strategi mereka. Di sinilah kita akan nampak semuanya dengan lebih jelas. Contoh paling klasik, Apple lawan Samsung. Dua-dua jual telefon. Kadang-kadang, spesifikasi Samsung lagi power. Tapi, kenapa orang sanggup beratur dan bayar lebih mahal untuk iPhone? Sebab Apple tak jual telefon. Mereka jual status, rekaan yang premium dan perasaan menjadi sebahagian dari kelab eksklusif. Nilai Apple dibina atas persepsi, bukan semata-mata atas teknologi. Sama juga dengan Nike dan Adidas. Produk lebih kurang sama kan? Kasut, baju sukan, tapi nilai yang mereka jual sangat berbeza. Nike jual inspirasi, semangat just do it, impian untuk jadi sehebat atlet terkenal. Adidas pula jual gaya hidup, budaya streetwear dan cool factor. Walaupun produk serupa, mereka membina puak peminat yang berbeza sama sekali. Fenty Beauty, ini contoh yang sangat luar biasa. Pasaran kosmetik dah penuh sesak. Produk dia pun foundation, lipstick, benda biasa je. Tapi apa senjata rahsia dia? Inclusivity. Dengan mengeluarkan 40 tona warna foundation, Rihanna seolah-olah berkata kepada jutaan wanita, kami nampak anda. Anda penting. Perasaan dilihat dan dihargai, itulah nilai yang tak boleh dibeli dengan wang. Satu lagi contoh hebat, Glossier. Mereka pula ada pendekatan lain. Produk mereka simple, minimalis. Tapi kekuatan mereka, community. Mereka tak guna model terkenal. Sebaliknya, mereka jadikan pelanggan mereka sendiri sebagai bintang. Visual mereka nampak jujur, nampak real. Ini membina satu tahap kepercayaan yang sangat tinggi. Sampai pelanggan rasa jenama tu macam kawan baik mereka sendiri.
Jadi, setelah kita lihat semua contoh-contoh tadi, apa pengajaran paling besar untuk kita semua? Jom kita rumuskan. Inilah dia kuncinya. Apple, Nike, Fenty, Glossier. Mereka semua faham medan perang sebenar bukan pada fungsi produk. Medan perang sebenar adalah di dalam minda pelanggan. Mereka adalah jagoh dalam membina persepsi, mencipta hubungan emosi dan menanam jenama mereka dalam-dalam di hati pelanggan. Ayat ni mungkin pedas, tapi ia 100% benar. Persembahan visual anda, itulah yang menetapkan jangkaan harga dalam kepala pelanggan sebelum mereka sentuh produk anda lagi. Dalam dunia pemasaran hari ini, apa yang orang nampak, itulah realiti. Persepsi adalah realiti. So, ini membawa kita kepada satu kesimpulan yang penting. Kalau jualan kita slow, mungkin dah tiba masanya untuk kita berhenti salahkan produk, berhenti salahkan harga, berhenti salahkan pasaran. Mungkin kita patut tengok dari sudut yang lain. Dan inilah persoalan terakhir untuk kita renungkan. Mungkin masalahnya bukan produk anda tak bernilai. Mungkin masalahnya pelanggan anda belum nampak nilai itu lagi. Jadi, kerja kita sebagai pemilik bisnes bukan setakat buat produk yang bagus. Kerja kita yang sebenar adalah menjadi seorang arsitek persepsi, membina sebuah cerita, sebuah emosi dan sebuah dunia di sekeliling produk kita, supaya pelanggan bukan saja nampak, tapi boleh rasa nilainya.